Okay. What does MICA stand for? MICA lah. MICA. MICA. Kan MICA ni sebenarnya. So kalau siapa yang tahu atau ingin memberikan jawapan atau tekaan, boleh typekan dengan komentar live saya. So malam ni saya ada selitkan lah soalan trivia mengenai Singapura, negara kita. What does MICA stand for? Siapa yang tahu atau siapa yang ingin mencuba? So boleh typekan dalam komentar live saya. So jawapan saya akan berkongsikan dan saya akan memberitahu setelah saya menerima komentar-komentar dari anda. Jawapan-jawapan dan tekaan dari anda. So silakan boleh typekan dalam komentar live saya. Ada yang ingin cuba? What does MICA stand for? Saya belum menerima sebarang komentar mengenai itu. Anyway, tadi saya ada perasan komentar datangnya daripada antara my followers. Okay, adik ada. Selamat malam adik ada. Wow, okay. Saya dah receive 2 comments so far. Adik ada kata Muslim Converts Association of Singapore. Okay, itu kata adik ada. Manakala adik Rose berkata Maternal Intensive Care Area. Alright, ada lagi siapa yang ingin mencuba? Nanti saya nak terima dulu komentar-komentar. Lepas tu baru saya akan beritahu jawapannya. Tengok mana satu yang betul, mana satu yang memberikan tekaan, tebakan atau jawapan yang tepat ya. Kita beri tepukan dulu. Okay, komentar selanjutnya datang daripada Adik Fia. Hai, selamat malam Adik Fia. Apa khabar kalian? Ministry of Information, Communications and the Arts. Ministry of Information,